Hai semua, Ivan di sini dan hari ini kami telah menyediakan video yang sangat menarik untuk anda yang dipanggil permainan papan lantai gergasi. Ada 3 peserta, saya Astan dan Maria. Kemudian kami ada dadu yang akan kami gulung untuk melihat berapa banyak langkah yang kami maju. Dan permainan ini bergilir dalam 5 warna berbeza: merah, hijau, biru, kuning dan biru kehijauan. Setiap warna mewakili tujuan berbeza. Merah adalah hukuman, hijau bermaksud anda selamat, tidak melakukan apa-apa. Biru bermaksud anda mendapat ganjaran dan kuning bermaksud cabaran yang perlu anda lengkapkan. Dan biru kehijauan bermaksud baldi yang akan ada benda cair yang menjijikan yang perlu anda berdiri di dalamnya. Saya tak mahu berdiri dalam salah satu daripada itu. Ivan, adakah itu donat? Ya, memang betul. Saya memang sasarkan mereka. Semua jelas. Baiklah, mari kita mula. Tunggu, itu bukan semua orang yang sampai ke garisan penamat pertama akan menerima 1 kotak penuh wang. Tak mungkin. Berapa banyak wang? Lebih daripada yang anda percaya. Tulis dalam komen siapa yang anda fikir akan menang. Saya bertaruh ia akan jadi saya. Mari kita mula. Sekarang mari kita pilih kepingan permainan kita. Saya mahu penari ini. Mari ke garisan permulaan. Jom main batu, gunting, kertas. Siap. Saya pergi dulu. Ya, saya sangat teruja untuk permainan ini. Baiklah, mari kita lihat apa yang anda gulung. 2. Tunggu, jadi 2. 1, 2. Jadi kuning adalah cabaran. Mari kita putarkan roda. Cabaran pertama saya. Six hours later. Jatuhkan menara cawan atas papan luncur. Nampaknya menyeronokkan. Okey, Maria, dah bersedia? Ya. 3, 2, 1. Oh Tuhan, ia akan terhempas. Saya berjaya. Ia sebenarnya agak menyeronokkan. Mari kita teruskan. Sekarang giliran saya pula untuk gulung dadu. Jom. Agaknya dapat apa kali ni? Tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baiklah, saya rasa saya perlu berdiri dalamnya sekarang. Tetapi saya yang paling jauh, kamu tahu. Saya mungkin sampai ke garisan penamat dahulu. Anda perlu berdiri di sini sehingga pusingan seterusnya mungkin. Sejuknya, aduh. Ia kelihatan menjijikan. Cepatlah, pergi lakukan giliran kamu, Stan. Gulung dadu lebih cepat, ayo. 5, tidak. Kau hampir saja sampai ke tempat aku. 3, 4, 5. Tetapi itu masih bermaksud kamu perlu lakukan hukuman. Apa? Betul, mari kita lihat jika saya bernasib baik. Warnakan rambut kamu. Tidak. Ayuh, semua rambutnya. Sempurna. Maria, giliran kamu. Saya rasa. Oh, ya, saya harap kamu dapat 4. 4. 1, 2, 3, 4. Saya ada sedikit ruang untuk kamu. Bergabung dengan kumpulan ini kelihatan sangat menjijikan. Ayo, masuklah. Sejuk betul. Sekarang giliran saya. Tolonglah, tolong bagi saya sesuatu yang best. Saya betul-betul nak hadiah biru. 3, 1, 2, bukan 3. Tapi saya tetap gembira dapat ruang. Selamat, rasa segar. Tukar stokin dan sedia untuk sambung stand. Giliran kamu. Saya harap kamu dapat 1. Tolonglah, tolonglah, tolonglah. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kotak ini hijau yang bermaksud ia ruang selamat. Biar saya tukar stokin saya dengan cepat. Dan mari, dapatkan nombor besar. 4, 1, 2, 3, 4. Pergi ke roda. Mari kita lihat apa yang saya dapat. Dan, kamu disiram dengan serbuk suci. Kamu akan berwarna-warni sepanjang video sekarang. Baiklah, ia tidak mengapa. Oh tidak, oh Tuhan saya, kamu terlepas sangat buruk. Sekarang separuh dari kamu kuning. Dan separuh di situ. Giliran saya gulung. Tolong, sesuatu yang baik. Tolong, sesuatu yang baik. 3, 1, 2, 3. Kamu tahu tak? Saya sebenarnya teruja untuk melakukan cabaran itu. Mari putarkan roda itu. Mari kita lihat. Sandwich mentega kacang dengan bola tenis. Mari kita lakukannya. Saya perlu memukul 1 barisan sandwich mentega kacang ini seperti dalam TIC Takto. Jadi mari kita mulakan.
hampir. Cuba kena di tengah. Ya, itu 2. Apa? Boleh percaya. Tiga ke 1. Alala, cepatlah. Tolong 5, 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kamu masih buat cabaran. Ya, mari kita pergi. Tolong, seseorang yang baik, tolong. Pecahkan 3 yogurt dengan dahi kamu. Itu bukan cabaran, itu hukuman. Apa maksudnya? Tak menjadi sangat. Saya telah dikalahkan oleh yogurt. Harap kamu suka yogurt itu, Stan. Baiklah, sekarang giliran saya, Ayo. Dan itu 2. Jadi saya pergi kepada kamu. Dan itu satu lagi cabaran. Baiklah, saya jalan dan tengok apa saya dapat. Luncur turun tangga di atas tikar gimnastik. Bukankah itu akan sakit? Baiklah, mari kita pergi. Jangan cuba ini di rumah. Baiklah, itu agak perlahan. Baiklah, Stan di depan. Saya kena pergi atas dia. Beri saya sesuatu yang baik. 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu masih perlu buat cabaran. Adakah itu satu lagi cabaran? Tolong beri saya sesuatu yang baik. Berkeliling rumah dengan basikal kanak-kanak. Itu tidak susah sangat memandangkan cuma basikal kanak-kanak. Dan saya lu berkeliling rumah. Ini lebih susah daripada yang saya sangka. Adakah tayar kempis? Ayo. Ya, bagus dan mudah. Ayo. Saya akan dapat 6. Lihat ini. Kamu takkan dapat 6. Ya. Ya. Tidak. iPhone 16 Pro Max. Baiklah, saya rasa sekarang giliran saya jadi. Saya tolak kamera ni. Sekarang giliran saya dan saya dapat 1. Tunggu. Lihat, saya dapat set Lego. Burger dan kentang goreng dan soda. Saya suka. Saya akan simpan. Kenapa kamu semua dapat hadiah? Dan saya buat cabaran tak berkesudahan. Giliran saya 6. Tidak, kamu tidak perlukan 6. 4. 1, 2, 3, 4 ini adalah arang sebenar. Selepas penggambaran ini, saya perlu dapatkan 1 pik stokin lagi. Dan saya yakin ia sakit. Ya, Ivan. Sekarang kita perlu bakar dan nyalakan api. Dalam mimpi kamu, ini sudah cukup menyakitkan. 2. Tidak. Hukuman. 1, 2. Pergi putar roda itu, kawan. 1 lagi hukuman. Kawan. Hebat. Tembak kamu dengan penyembuh air. Saya betul-betul tak mahu basah. 3. 1. Baiklah, sekurang-kurangnya ini tempat selamat. Ayo, kawan. Saya nak dapatkan donat itu. Tolong. Saya tak percaya ini satu lagi cabaran. Ini cabaran ketiga saya. Sekarang mari kita lakukan 2 cabaran sebelum ini. Agak mudah. Jadi saya rasa yang ini akan susah. Tarik alas meja dari meja dengan barang-barang di atasnya. Supaya barang-barang tetap di meja, mari lakukan. Masa untuk salah satu cabaran yang paling susah untuk tarik alas meja ini. 3, 2, 1. Itu sangat hampir. Saya bersumpah saya fikir saya boleh lakukannya. 5, 4, 5. Hukuman untuk kamu. Baiklah, saya harap tiada apa-apa yang terlalu buruk. Pakai rambut palsu bodoh untuk sepanjang permainan. Baiklah, saya boleh lakukan itu.
Agak bagus, saya suka. Saya tak mahu berada dalam teluh-teluh itu. Jadi, tolong 6. Tunggu itu sebenarnya sangat baik. 4, 5, 6. Pusing roda tu. Mari kita selesaikan. Letakkan ais di bawah baju anda. Baiklah, tidak terlalu teruk. Tidak. Ya Tuhan. Dan di depan. Alamak, sejuk gila ni. Tolong jangan. Ayo, gulung. Tolong. Tidak. 1, 2, 3, 4. Ya. Akhirnya, ruang selamat. Saya gembira. 4. Bagus juga tu. 1, 2, 3, 4 ruang selamat. Maria, teruskan. Stanley di hadapan. Tetapi saya akan tamat dulu. Tidak, saya akan menang. Dan saya akan dapatkan PS5 itu. Saya sudah dapat iPhone. Mari kita buat 2 atau 3 lagi. Tidak, 1, 2, 3, 4. Kenapa awak begitu sedih? Awak masih dapat ruang selamat. Tetapi saya mahukan donat itu. Lima. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini sempurna. Kita sudah ada pengalaman. Ia tidak seburuk arang dan kok gulung dadu anda. Saya harap awak dapat 2. Berikan saya 4. 5. Lelaki ini sangat bertuah. 1 lagi ruang selamat. Budak-budak jauh mendahului saya. Saya perlu mengejar. Seperti 6 atau sesuatu. 5. Tidak terlalu buruk. 3, 4, 5 ruang selamat. Tolong. 6. Tunggu itu banyak. Saya gembira dengan 6. Apapun ia. Saya akan sangat gembira, Ivan. 3, 4, 5, 6. Itu hukuman lain. Tetapi teka apa? Saya di depan semua orang. Dapat hukuman. Kena masukkan gelang getah dekat punggung. Alamak, aku dah boleh rasa mesti sakit ni. Sedia, Ivan. Tidak. Mari kita teruskan. Tolong. Okey, ayo, tolong 1. 1 lagi ruang selamat. Jadi saya benar-benar mahukan 4. Kerana nanti saya akan dapatkan PS5 Pro. Baiklah. 1. Nasib baik dapat ruang selamat. Jadi saya tak marah. Jadi 2. 1, 2. Akhirnya dapat ruang selamat. Aku kena dapat 6. 4. Ruang selamat. Ambil ia. 1, 2, 3. Selamat datang. Hai, selamat datang ke ruang ini. Saya sangat ketinggalan. Saya lebih baik mengejar ayo seperti nombor besar atau 3. Kerana saya mahukan stesen itu. Oh, berhenti saja. 6. 3, 4, 5, 6 dan ruang selamat. Atau anda boleh dapatkan 4. 1, ya. Hahaha. 1 lagi hukuman. Apa yang kita dapat sekarang? Anda dapat kek di muka anda. Adakah anda perlu lakukan ia begitu keras? Ya, ia agak baik. Anda tidak mendapatnya juga. Anda tidak mendapat yang bertuah ini. Ia masih berputar. Apa maksud anda ia masih berputar? Apa maksud anda? Apa maksud anda ia masih berputar? Lebih banyak? Anda masih mendapat hukuman. 3, 4, 5, 6. Mari kita putar. Sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Letakkan penyepit baju di telinga anda. Oh, itu akan sangat sakit. Saya janji ia tidak akan sakit. Baiklah, 1 dan 2. Aku tak sanggup pakai ni. Hanya 5 saat lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Anda boleh tanggalkan mereka. Jangan sesekali mencuba ini di rumah. Ia sangat sakit. Ayo. 4, 1, 2, 3, 4. Ruang selamat. Terkeluar dari dinding. Dan ia adalah 5.
1, 2, 3, 4, 5. Kenapa anda lakukan ini kepada saya? Kenapa anda lakukan perkara ini? Permainan ini sangat sengit dan tidak adil. Kami tidak mahu lakukan ini. Letak ais di bawah baju awak. Tidak, mari kita selesaikan sahaja. Masa untuk sedikit minuman. Ayo, Ivan. Tidak. Aduh, sejuk betul. Dan sedikit di depan. Hey, tolong. Tidak. Mari kita kembali ke papan. Baiklah. Nombor besar, sila. Tolong. 5. Baiklah. Dan ini satu lagi. Dapatkan gelang getah. Oh, tidak. Kenapa? Dan ia akan jadi Ivan. Bukan. Tepat tekaan. Nice. Bagaimana rasanya itu? Ya, baik. Mari, teruskan pusingan. Ayo. Dan 5. Baiklah. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Apa yang akan saya dapat? Pukul sandwich mentega kacang dengan bola tenis. Baiklah. Oh, tunggu. Saya sebenarnya dapat yang itu. Oh, ya, mari kita pergi. Yang ini adalah yang betul. Memang yang itu. Lepaskan. Selamat tinggal. 5, 1, 2, 3, 4. Awak bergurau dengan saya. Sekali lagi kita di sini. Balut diri awak dalam permaidani dan pukul awak dengan beg tinju. Tidak, saya tidak mahu lakukan ini. Masa menampar. Tidak, lepaskan saya. Apa yang patut kita pilih? Ya, 2. awak akan bertemu lagi. Ayo, sesuatu yang baik. Tolong. Balut awak dengan permaidani dan pukul macam beg tinju. Apa? Ayuh, bertahan di sana. Dia dapat 4, masih berguling. Ini sangat dramatik. 4, 5, 6. Baiklah, sekurang-kurangnya ini ruang selamat. Tunggu. Saya bukan yang terakhir lagi. Wuho. Saya akan gulung di sini. 5. Ini adalah 5. Saya gembira, kawan-kawan. 3, 4, 5. Saya dapat cabaran lain kerana saya akan menang permainan ini. Kuis 10 bar coklat dengan tapak tangan awak. Bagaimana saya sepatutnya lakukan itu? Masa untuk tunjuk kemahiran karate saya. Hei, ya, lihat ini. Saya telah selesaikan cabaran ini. Mari teruskan. Enam, 3, 4, ruang selamat. Saya akan ambil ruang. Aku dah hampir sangat. Aku cuma perlukan 6 saja. Dan aku akan menang duit dalam kotak tu. Ingat, jika awak dapat 3, awak masih ada arang itu. Sekarang giliran saya. 6, 4, 5, 6. 6. 1, 5 atau 6. 1, 5, 6. 4, 1, 2, 3, 4. Dan saya yang terakhir lagi. 6. Awak tidak akan dapatnya. Awak tidak akan dapatnya. Awak tidak akan dapatnya. 3. 3. 1, 2, 3. Bagaimana rasanya sekarang? Urutan. Rasa sekarang. Pasti. 1. Ia tiada apa-apa. Tetapi saya cuma mahukan sesuatu yang lebih besar. Tunggu, jadi giliran saya. Dan jika saya tidak salah 2, 3, 4. Saya cuma perlu gulung 5 untuk menang permainan ini. Dan akhirnya dapatkan semua wang itu. 5, tolong. 3. Baiklah, saya akan pergi buat cabaran lain. Dan saya harap dapat 2. Dan akhirnya menang permainan ini. Mari berpusing. Pecahkan pinata dengan mata tertutup. Baiklah, mari kita lakukan. Di mana ear? Ayo. Ya, saya dapat rasakannya. Ya. Ayo. Tiada cara. Awak cuma perlukan 3. 1.
Semoga berjaya dengan cabaran. Sekurang-kurangnya seseorang boleh berkata, saya mahu cabaran sukar. Naik basikal kanak-kanak mengelilingi rumah. Ia tidak terlalu buruk. Hampir sekali, tetapi ia adalah 2. Kita boleh akhiri semua ini sekarang kalau dapat 2. Ya, terima kasih, Dadu. Pergilah sekarang. 1, 2. Tamat. Saya dapat beg bimbit wang ini yang lebih daripada yang saya percaya. Saya mahu menang itu. Kawan-kawan, jika anda suka video ini, klik suka, tulis komen dan sudah tentu, jangan lupa untuk melanggan saluran ini. Oh, Stan, kamu boleh Kamu tanggalkan tahu, itu saya sekarang. sudah masuk ke dalamnya. Ini adalah gaya baru saya. Saya akan simpan. Selamat tinggal.